Kitabul Hibat, tentang pemberian. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, daripada ayahnya, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab berkata, saya telah memberikan seekor kuda yang baik untuk diguna fi sabilillah, di jalan Allah. Tetapi orang yang diberikan oleh saya itu telah mengabaikannya. Fazanantu, setelah itu saya kira dia akan menjualnya dengan harga yang murah, ataupun saya ingat dia akan menjualnya dengan harga yang murah. Tetapi saya bertanya Rasulullah SAW tentang perkara itu, yakni sebelum saya bertindak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau membelinya, dan jangan engkau kembali kepada sedekahmu, kerana orang yang kembali kepada sedekahnya itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Dengan sanad satu lagi, juga riwayat daripada Malik bin Anas dengan sanad tadi juga, cuma dalam isnad ini ada tambahan begini, la tabta'hu, jangan engkau membelinya, wa in a'takahu bidirhamin, walaupun dia akan memberikan kepadamu dengan harga 1 dirham kuda itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Umar bahawa beliau telah memberi kuda untuk digunakan fi sabilillah. Tiba-tiba dia mendapati kuda itu ada pada orang yang diberikan, dalam keadaan dia telah mengabaikannya, dan orang itu tidak mempunyai banyak harta. Dia ada harta sedikit. Fa arada an yashtariyahu, maka beliau mahu membelinya. Tetapi sebelum itu beliau pergi kepada Rasulullah SAW, lalu menyebutkan perkara itu kepada baginda. Maka Nabi SAW bersabda, la tashtarih, jangan kau membelinya, walaupun kuda itu akan diberikan kepadamu dengan harga 1 dirham, kerana sesungguhnya perbandingan orang yang kembali kepada sedekahnya itu adalah seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Dengan sanad satu lagi juga hadis Malik, dengan sanad satu lagi sepatu juga, cumanya hadis Malik dan Rauh lebih sempurna dan lebih banyak isinya. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar lagi, bahawa Umar bin Al-Khattab, riwayat daripada Ibnu Umar, bahawa Umar bin Al-Khattab telah memberikan seekor kuda fi sabilillah, fawajadahu, lalu kemudiannya dia mendapati kuda itu akan dijual, maka dia mahu membelinya. Tetapi dia bertanya Rasulullah SAW tentang perkara itu, maka Rasulullah SAW bersabda, la tabta'hu, seperti tadi juga, jangan engkau membelinya, wala ta'ud fi sadaqatik, jangan engkau kembali kepada sedekahmu. Seterusnya dengan sanad itu, semua mereka meriwayatkan daripada Ubaidillah, dan kedua-dua mereka perawi itu, Ubaidillah dan Al-Layth, meriwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, sama seperti hadis yang telah dikemukakan oleh Malik tadi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Umar telah memberikan seekor kuda fi sabilillah, thumma ra'aha, kemudian dia nampak kuda itu akan dijual, maka dia mahu membelinya. Tetapi dia bertanya Nabi SAW, seperti tadi juga, Nabi SAW berkata, la ta'ud fi sadaqatik ya Umar, beza lafaz dia saja, jangan engkau kembali kepada sedekahmu wahai Umar. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW bersabda, perbandingan orang yang kembali kepada sedekahnya sama seperti anjing yang muntah, kemudian kembali kepada muntahnya itu lalu memakannya. Lepas tu banyak sanad itu, beberapa sanad yang mana Imam Muslim ambil daripada Muhammad
Al-Baqir, iaitu cucu cicit Rasulullah lah, cucu cicit Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadisnya serupa maknanya dengan hadis yang tersebut sebelum ini. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbandingan orang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah, kemudian dia kembali kepada sedekahnya itu, sama seperti anjing yang muntah kemudian memakan muntahnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tadi juga al-aidu fi hibati. Cuma di sini tak ada sedekah, di sini hibah, mana pemberian. Orang yang kembali kepada pemberiannya, dia seperti kembali kepada muntahnya. Dengan riwayat satu lagi tu, isnad satu lagi tu serupa tu juga lafaz. Lafaz dia dan makna dia pun serupa dengan awak tadi juga. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, al-aidu fi hibati, seperti tadi juga, kal yaqi'u muntah thumma ya'udu fi qai'ih, kemudian dia kembali kepada muntahnya. Ini bab larangan mengutamakan sebahagian anak daripada sebahagian yang lain dalam memberikan sesuatu pemberian, memberikan apa-apa pemberian. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Humaid bin Abdurrahman, daripada Ibnu Syihab daripada Humaid bin Abdurrahman dan Muhammad bin An-Nu'man bin Bashir. Mereka berdua menceritakan kepadanya daripada Nu'man bin Bashir bahawasanya beliau berkata, sesungguhnya ayahnya telah membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, sesungguhnya saya berikan kepada anak saya ini, hamba ini, kepunyaan saya, hamba kepunyaan saya ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kepada semua anak-anakmu engkau berikan seperti dia ni? Dia berkata, yakni ayah kepada Nu'man itu, Bashir, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu ambil balik. Kalau begitu irji'hu, kembalilah mengambilnya, yakni ambil semula apa yang kamu berikan itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir lagi, beliau berkata, ayah saya telah membawa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya saya berikan kepada anak saya ini, hamba ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kepada semua anak-anakmu engkau berikan? Beliau menjawab, ayah dia menjawab, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fardudhu, kalau begitu kamu kembali mengambilnya. Ambil baliklah. Lepas pada tu sanad banyak tu Imam Muslim buat mari. Bezanya sikit-sikit je. Dia kata dalam riwayat Yunus dan Ma'mar daripada Zuhri, akul labanika, itu lafaznya, adakah kepada semua anak-anakmu. Dalam hadis Laits dan Ibnu Uyainah yang mereka ambil daripada Zuhri, akulla waladika, dari segi maknanya sama, lafaznya saja berbeza. Dan dalam riwayat Laits daripada Muhammad bin An-Nu'man dan Humaid bin Abdurrahman, Bashir membawa Nu'man, begitu dengan lafaz itu. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, beliau berkata, ketika mana ayahnya telah memberikan kepadanya seorang hamba, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, apa hamba ini? Hamba apa ini? Qala, beliau berkata, ayah saya memberikannya kepada saya. Qala, Nabi SAW bertanya, adakah kepada semua saudara-saudaranya engkau berikan? Jadi dia kata kepada ayah dia tu, seperti mana engkau berikan kepada anakmu ini? Dia menjawab, yakni ayah dia tu jawab, Bashir, tidak. Qala faruddahu, Nabi SAW bersabda, kalau begitu ambil semula.